Kalau kerajaan lambat begini di Putra Heights, siapa tahu esok lusa perkara yang sama boleh berlaku pada kita sendiri. Ada seorang mangsa di Putra Heights baru-baru ini berkongsi kisah. Rumah dia kononnya tak musnah sepenuh, jadi dikira boleh diduduki. Tapi bila dia balik, dinding hitam, kipas cair, tilam anak terbakar, rumah penuh celaka. Anak-anak pun takut nak masuk. Jadi soalan saya, adakah ini masuk boleh duduk? Tapi sebab rumah dia bukan total loss, dia cuma layak dapat RM30,000 sahaja sebagai pampasan. Saya nak tanya, adakah RM30,000 ini cukup nak baiki satu rumah yang dah kena api selama 7 jam? Bayangkanlah wayar dah cair, pipe air mungkin rosak, konkrit pun tak selamat. Ramai mangsa ni bukan orang senang. Mereka beli rumah guna simpanan seumur hidup, baiki rumah pun duit sendiri, tambah itu ini supaya anak-anak selesa. Sekarang semua hilang dan mereka kena tanggung sendiri. Ada juga mangsa yang sekarang tengah dirawat di hospital. Luka terbakar, paru-paru rosak sebab asap. Tapi sebab kerajaan belum isytihar ini sebagai kemalangan rasmi, mereka tak dapat pampasan kesihatan. Mereka hanya boleh harap pada medical card sendiri. Tapi insurans pun ada had kan? Kalau kuota hayat habis, siapa nak bayar rawatan seterusnya? Nak salahkan mereka sebab tak ambil pelan mahal? Ataupun nak salahkan mereka sebab pilih tinggal di kawasan itu? Yang lebih malang, ada yang langsung tiada insurans, terpaksa guna duit sendiri, pinjam, ikat perut. Padahal ini bukan salah mereka. Dan sementara rakyat menderita, kerajaan pula sekejap ketua polis menjawab, sekejap menteri KPKT menjawab, sekejap PBT pula yang menjawab. Jadi saya nak tanya, kenapa belum ada lagi satu jawatan kuasa khas yang urus semua benda ini? Seperti pampasan, siasatan, rawatan dan pemulihan. Jangan bagi rakyat jawapan bersererak. Bagi satu saluran, bagi satu suara. Dan kepada anda yang sedang menonton, jangan anggap ini hanya masalah orang lain. Sebab bila kerajaan kita gagal jaga satu kawasan, ia boleh gagal juga di mana-mana. Kalau kerajaan boleh lambat begini di Putra Heights, siapa tahu esok lusa perkara yang sama boleh berlaku pada kita sendiri. Hari ini mereka yang terbakar, esok mungkin kita. Sebarkanlah video ni, biar semua tahu, biar semua faham, inilah wajah sebenarnya kerajaan Madani. Jangan biar harapan mereka pun terbakar dalam senyap.